AI Podcast. Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Kita nak tengok satu pencapaian memang luar biasalah dalam sejarah manusia kan. Pendaratan di bulan antara 1969 hingga 1972. 12 orang dah jejak kaki kat sana. Betul tu. Satu pencapaian yang hebat. Tapi kan, lepas tu, senyap. Lebih 50 tahun, tak ada orang dihantar ke bulan. Jadi, sumbah-sumbah yang kita ada ni, dia timbulkan dua soalan utamalah. Satu, kenapa kita stop? Kenapa berhenti pergi? Ya, persoalan yang logik. Dan yang kedua, ni yang selalu panas sikit kan? Betul ke semua pendaratan tu terjadi? Atau ada yang kata cuma lakonan? Teori konspirasi tu memang popular. Jadi, misi kita kali ni, kita nak cuba rungkaikan jawapan guna bahan-bahan yang kita ada ni. Kita nak faham kenapa misi Apollo tu berhenti dan kita tengok juga dakwaan konspirasi tu. Okey, jom kita mula. Jom. Okey, soalan pertama dululah. Kenapa misi berawak ke bulan ni macam berhenti macam tu je lepas 1972? Dah capai benda hebat, lepas tu stop. Macam pelik sikit kan? Nampak macam tu kan? Tapi bila kita tengok semua ni, jawapannya tu bukan satu benda je. Dia macam gabungan banyak faktor praktikal masa tu. Okey, contohnya? Faktor paling besar, kos. Kos dia memang astronomical. Program Apollo tu saja dah telan belanja lebih kurang 25.4 bilion dolar US masa tahun 60-an tu. 25 bilion zaman tu. Kalau sekarang ni, ratusan bilion lah kan? Betul, ratusan bilion dolar hari ni. Pernah satu masa tu, NASA guna lebih 4% bajet Persekutuan Amerika. Bayangkan. 4%. Itu banyak sangat tu. Memang susahlah nak justify belanja macam tu kan? Lagi-lagi bila matlamat utama tu dah tercapai. Tepat sekali. Lepas dah menang perlombaan angkasa tu, kalahkan Soviet Union mendarat dulu. Keazaman politik nak terus keluar duit banyak macam tu dah mula pudar. Tambah lagi ada tekanan ekonomi lain, macam Perang Vietnam masa tu. Jadi politik perang dingin tu main peranan besar lah ya? Dah capai matlamat politik, jadi momentum tu hilang. Ya, momentum tu hilang. Satu lagi, minat orang awam pun dah mula menurun. Pendaratan pertama tu, Apollo 11, memang gempak satu dunia tengok. Tapi misi-misi lepas tu, orang dah mula rasa macam, biasa je, dah jadi rutin. Dah tak rasa wow macam dululah kan? Macam itulah. Jadi bila minat awam kurang, lagi susah nak dapat sokongan politik untuk belanja besar. Akhir sekali, fokus saintifik pun dah mula beralih sikit. Beralih ke mana tu? Misi Apollo kan, bawa balik banyak data, bawa balik 382 kilogram sampel batu bulan. Banyak benda dah belajar dari situ. Jadi saintis mula tengok, mungkin lagi bagus kita teroka planet lain guna probe robotik. Macam Viking ke Marikh, Voyager ke angkasa lepas jauh. Oh, yang tu lagi murah dan selamat lah kan, guna robot? Jauh lebih murah dan tak ada risiko nyawa angkasawan. Lepas tu ada fokus pada stesen angkasa antarabangsa ISS juga. Jadi gabungan semua inilah kos, politik, minat awam, sains yang buat misi berawak ke bulan tu berhenti. Okey, jelas dah kenapa berhenti dari sudut praktikal, ekonomi semua tu. Tapi penghentian mendadak ni mungkin jugalah yang bagi bahan api sikit kat teori konspirasi yang kita tengok dalam sumber ni kan. Yang kata semua tu lakonan semata-mata, ada yang kata rakam kat studio Hollywood lah, kat Gurun Nevada lah. Aku nak sokong. Sumber-sumber ni tolong kita jawab beberapa dakwaan utama diorang. Contohnya pasal bendera Amerika tu. Bendera tu. Itu memang selalu orang tanya kan. Kenapa nampak macam berkibar? Kan kat bulan mana ada angin? Betul. Sebenarnya bendera tu dia pasang kat tiang teleskopik. Lepas tu ada palang melintang ke atas supaya bendera tu nampak macam terkembang lah, tak jatuh layu. Kedutan kat kain bendera tu sebab dia berlipat masa simpan dalam kapal angkasa tu. Itu yang buat dia nampak macam beralun sikit. Bukan sebab angin pun. Oh, macam tu rupanya. Okey, logik. Lagi satu, pasal gambar-gambar tu. Kenapa tak nampak bintang langsung dalam gambar dari bulan? Yang ni pun senang je nak jelaskan. Ini pasal tetapan kamera. Permukaan bulan tu kan terang sangat bila kena cahaya matahari. Sud angkasawan pun terang, putih. Jadi nak ambil gambar subjek terang ni, kena guna exposure kamera yang singkat. Macam kita ambil gambar waktu siang kat bumi lah ya? Betul, sama je.
Bila exposure singkat, cahaya dari bintang yang jauh dan malap tu memang tak cukup kuat nak dirakam oleh kamera. Jadi bintang tak nampak lah. Okey, faham. Macam mana pula dengan bayang-bayang? Ada yang kata bayang-bayang tu tak selari, jadi mesti guna lampu studio banyak-banyak. Itu pun salah faham pasal perspektif dan juga permukaan bulan tu sendiri yang tak rata, berbukit-bukau sikit. Bukan sebab ada banyak lampu. Cahaya utama memang satu je, matahari. Tapi kan, bukti yang paling susah nak sangkal sebenarnya ialah bukti fizikal. Bukti fizikal maksudnya? Kita ada 382 kilogram batu bulan yang dibawa balik itu. Komposisi batu tu unik, tak sama macam batu kat bumi. Dan batu ni dah dikaji oleh beribu saintis seluruh dunia. Termasuk saintis dari Soviet Union sendiri masa tu. Mereka pun tak nafikan. Wah, kalau pesaing sendiri pun akui itu kuatlah kan? Sangat kuat. Lagi satu, angkasawan Apollo ada tinggalkan pemantul laser kat bulan, nama dia retroreflector. Sampai hari ni, balai cerap kat bumi masih tembak laser kat pemantul tu untuk ukur jarak bumi ke bulan dengan tepat. Benda tu ada kat sana. Boleh ukur sampai sekarang? Ya. Dan jangan lupa, zaman sekarang ni, kita ada kapal angkasa moden macam Lunar Reconnaissance Orbital, LRO milik NASA. Kapal angkasa dari negara lain pun ada. Gambar resolusi tinggi dari orbit bulan ni jelas tunjuk tapak pendaratan Apollo. Nampak bekas modul pendaratan, kesan tayar rover pun ada lagi. Susah nak lawan lah kan? Memang susah. Kalau fikir logik kan, nak palsukan semua benda ni, maknanya kena ada konspirasi global yang libatkan berapa ratus ribu orang agaknya. NASA saja dah 400,000 pekerja dan kontraktor masa tu. Lepas tu nak kena pastikan semua negara lain, termasuk Soviet Union. Senyap je. Kan? Macam tak masuk akal, skala dia. Rasanya memang lagi senang dan lagi murah untuk betul-betul pergi ke bulan daripada cuba tipu satu dunia macam tu sekali. Boleh jadi macam tu lah. Jadi kesimpulan kita dari sumber-sumber ni macam mana? Nampaknya pemberhentian misi Apollo tu ia satu keputusan pragmatik lah. Sebab ekonomi, sebab politik, sebab fokus sains dah berubah. Bukan sebab ada misteri besar atau konspirasi. Betul. Dan dakwaan kata pendaratan tu palsu pula, bila kita tengok betul-betul, senang je nak patahkan guna sains asas. Guna bukti fotografi yang betul dan bukti fizikal yang memang kukuh. Jadi, isunya dah selesai lah ya? Dari segi bukti, ya. Tapi apa yang menarik sekarang ni kan? Jeda 50 tahun tu macam dah nak sampai ke penghujung. Minat nak ke bulan tu datang balik. Oh ya? Macam mana tu? Kita tengok sekarang ada program Artemis oleh NASA. Misi dari China pun makin hebat. Syarikat swasta macam SpaceX pun ada plan besar untuk bulan. Semua ni macam nak kembali ke bulan. Tapi kali ni matlamat dia lain sikit. Lain macam mana? Mungkin lebih lestari. Nak buat penempatan jangka panjang ke, atau guna bulan sebagai batu loncatan nak pergi ke Marikh pula lepas ni. Jadi, jeda 50 tahun tu, ia nampak macam satu perhentian strategik je, bukan titik noktah. Menarik tu. Ini macam bagi satu persoalan terakhir lah untuk kita semua fikirkan kan. Kalau bukti pendaratan tu memang kukuh, mungkin soalan yang lagi relevan sekarang bukan sama ada kita pernah ke sana ke tak. Tapi apa dia? Tapi kenapa kita ambil masa lama sangat nak rancang balik dan apa agaknya penemuan baru, cabaran baru yang tunggu kita kat bulan kali ni? Itu yang patut kita tanya sekarang kot.